untuk menegakkan keadilan, untuk melawan kezaliman, untuk memastikan yang hak itu dapat dipertahankan dan diangkat dan diperjuangkan, khususnya buat kelompok masyarakat, kawasan ataupun golongan yang rentan, yang sentiasa ditindas, yang berada dalam keadaan yang sukar. Masalah bila kita nak bangunkan semula kawasan itu, ada 50 keluarga, 49 keluarga setuju, 1 orang tak setuju. Kita tak boleh buat. Jadi bagaimana nak buat? Kita kena buat undang-undang. Ini yang disebut sebagai nak jaga public interest, nak jaga kepentingan awam secara keseluruhan. Jadi bila itu tak dapat dilaksanakan, kita perlukan undang-undang. Tapi apa naratif yang dimainkan? Ini ialah cobaan untuk merampas tanah hak milik orang lain, cobaan untuk merampas tanah hak orang Islam dan sebagainya. Mana yang dalam akta atau undang-undang ini kata nak rampas tanah? Tunjuk. Apa yang kita sebut status tanah kekal, status hak kekal, status hal-hal lain berkaitan dengan strata dan sebagainya itu kekal. Apa yang kita nak buat ialah daripada rumah 1 bilik, kita naik tanah jadi rumah 3 bilik, 2 bilik air. Rumah yang dulu harga 30,000, kita nak bagi rumah harga 300,000. Kena bayar, tak perlu bayar. Pindah sekejap ke tempat lain, setahun, 2 tahun, kerajaan selesaikan, pindah balik tempat. Ini cara kita nak angkat kedudukan, darjat dan harakat masyarakat Melayu Islam negara kita.